Radio Spita in 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hello, sebentar, Pam. Bonjour. Konnichiwa. Ayo, cikgu. Ni hao. Saya Ali. Saya Aisyah. Saya Aish. Saya Zu. Saya Ain. Saya Zakwan. Saya Ali. Saya Hai. Dan saya Razik. Selamat datang ke Radio Spita. Bersama-sama anda hari ini kami bawakan Happiness Suara Ramadan. Ramadan lebih berarti ceria bersama kami. #Ramadan terbaikku. Dibawakan khas oleh Happiness Family. Segmen 1, Ravenous Round Table Happy Family Edition. Assalamualaikum guys, welcome back to Round Table Happiness. Episode Episode yang ke-11. Okay, bersama kita dalam episode 11 kali ini kita bawakan khas daripada Itali, Zakwan. Tak, kita orang baru tanya lebih layan. Ya. Dah mengarut sangat ni. Jadi bersama kami lagi, saya dan Razik. Kali ni guest kami ialah Aceng, Abid Farhan, Afif Saini dan juga Aslam. Hari ni kita nak borak pasal Ramadan dulu versus sekarang. kita nak tanya guest-guest kita macam mana waktu budak-budak dulu dia orang puasa. Puasa ke tak puasa. Jadi kita nak start dengan siapa dulu ni? Aceng aku nak Aceng. Aceng puasa ke tak? Aceng macam tak bermaya. Semua orang puasa. Kacau macam tak puasa lah. Tapi tak apa, Aceng kan. Sebenarnya kalau ikutkan dulu sebelum masuk asrama ni, saya start puasa sejujurnya darjah 1 lah. 6 tahun tu separuh-separuh. Darjah 1 tu baru ada kesedaran. Start darjah 1 tu memang tak main phone lah. Full pun tak tahu apa. Saya memang dididik untuk ngaji, zikir. Hidup saya berpadukan Al-Quran dan hadis. Saya memang tak tahu lah. TV pun saya tak tengok. Tak, sebab bermula aku nampak kau kat sebelah ni satu tokong kat mana. Tapi sebenarnya soleh orangnya. Macam tak ada pendidikan tapi ada Biasa orang kata, India kabar dari rupa. dalam putih lah, dalam putih. Okey. Apa? Asam dah. Aku tak ada lagi. Aku dulu puasa macam biasa aku puasa. Ya ke kau puasa? Ya aku puasa. Aku dah gambar aku puasa. Oh, itu. Pagi aku puasa, petang petang dah buka lah. Buka barang apa tu? Tahu tak? Latest aku rasa aku buka petang dia jadi lima tu. Dia jadi apa faktor kau buka petang sebab itu aku ada adik ramai. Aku telur dengan adik aku lah. Balik telur makan apa? Adik aku memang mesti kali kalau makan petang mesti makan Maggi lah. Mesti makan Lego. Kau kata liu lah. Aku telur. Tak craving. Mak aku suruh aku buat. Aku rasa sikit. Kau bukan kakak kau pun pandai masak. Dia tak nak masak kan, dia nak Maggi lah. Okey, tu Ramadan dulu versus sekarang dari segi puasa ke taat. Sekarang tarawih lah. Tarawih ni elemen penting bagi puasa. Apek diam. Apa imam doa kalau tak minggu? Oh, saya 6 tahun, kalau macam Aceh tadi pun 6 tahun sudah puasa. Jadi 6 tahun tu, solat tarawih tu 20 rakaat, memang 20 rakaat dah sampai. Habis. Ada sekali tu saya tanya banyak. Sebab dia tak tahu solat tarawih tu apa. Kita tak lah. Kenapa 20 rakaat je macam sikit sangat. Oh lama. Saya akan mati 20 rakaat tu. Itu kena makan bagi nanti tau. Otak dia ni. Otak 30 kali ke? Tak sampai lah. 10 dulu. Sebab kalau ibadah dulu. Sebab kalau ibadah lebih. Ini lagi hebat dari Syazwan dulu. Syazwan pun tak tahu macam ni lagi. Dia 20 je tahun. Ni nak 30. Aku tak tahu lah. Tak tahu lah. Okay, Aceh. Macam mana pusing tarawih? Main belakang masjid ke solat sekali? Main macam ni tau. Kalau terpuasa tu dah masuk maghrib, saya tak excited buka puasa. Saya excited nak tarawih. Kalau masa kau boleh memang nak sampai ke 12 tu dia nak tarawih sama je. Kau duduk bandar kan? Cik kau duduk Kau duduk bandar. Saya sanggup pergi masjid kalau saya di bandar. Tak sampai pukul 12 nak tarawih. Berapa rakaat kau solat? Saya dalam Dua ke 20? balik pun Empat lah. satu surah panjang-panjang lah. Surah 6 rakaat. Yes. Bukan satu rakaat. Satu surah satu rakaat. Terus betul kau duduk kau suruh masih Ali.
lebih kurang. Dia kalau itu kalau macam kalau rasa tu tak rajin, kalau macam penat sikit saya bagi-bagikan sikit lah. Baik. Macam setengah surah satu rakaat ke. Macam surah Al-Baqarah kan panjang kan. Saya pernah baca 2 kali lah Al-Baqarah satu rakaat. Dari dulu kau masih ada kecil. Tapi tu ada peristiwa yang membuat saya lupa. Ni dah teruk sangat dah ni. Ni dah dah terpesong sangat dah ni. Tahu. Aslam balik. Aslam kan orang hijau kan. Bukan kita terlalu biasa orang kat kampung ni main kucing. Sebab kat kampung ni banyak kawan kan. Kau ni kawan tak? Kau tak terawih? Besok sama tak? Lawan terawih ada, tapi bila soal terawih aku seorang. Sebab lain gimana? Kau dia ajak aku, dia tanya aku putus. Apa demi ibadat kan? Ibadat. Ya Allah. Rojak. Ada aku buat ni 20 kan. Saya 20 tu memang basic lah. 20 dalam sehari tu dia suzu per rakaat lah. Per rakaat. Dah Aslam. Jadi kita dah satukan masa episod ni. Kalau lagi lama kita sambung lagi mengarut nanti daripada ni. So elok kita berhenti. Dia tak tipu lah. Ini memang dia. Baik her. Tak percaya kau. Mulut lah. Allah je. Okay. Boleh tutup lagi. Boleh. Betul, okay. Jadi itu saja. Baik sikit. Baik sekali. Okay, satu, dua, tiga. Bye. Dia lah. Tak ada tipu-tipu. Serius. Segmen 2, Ravenous Words for the Heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Aizakwan Sekali lagi. dan guest kita yang special. Dan sebelum ni dah ada dah kat session sebelum ni, korang tengok sebelum ni. Okay. Tapi sebenarnya diorang ada full sampai curhat. Jadi kita teruskan segmen Ravenous Words for the Heart. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kita akan disampaikan oleh Amir Farhan. Silakan Mihan. Amir Farhan baca ni. 3, 2, 1. Go. Matuto sa nakaraan. Mabuhay sa kasalukuyan. At mangarap para sa hinaharap. Nak tahu masa dia? Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah pada masa sekarang. Dan bermimpilah untuk masa depan. Maksudnya apa best? Cuba cakap. Cuba dia bagi sikit. Mulai ulas. Jangan terperangkap dalam masa lalu. Kau tengok balik Jangan terperangkap dalam masa lalu. Fokus pada apa yang boleh dibuat sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Baik. Haji. Maksudnya masa lalu ni kita belajar. Masa sekarang ni kita aplikasikan. Dan masa depan Kita yang berjaya. Betul. Kita yang berjaya. Apa yang kita buat sekarang ni menjaga masa depan kita. Dan silap yang kita buat sebelum ni kita belajar dari silap. Betul. Fil tauhid dan fil ibadah. That's a mistake. So sepatutnya budak sekitar ni perlulah mengaplikasikan kod ni dalam hidup orang. Pada musim lepas kita sebagai budak sekitar ni kan, tak sepatutnya kita tersangkut dengan masa sudah berlalu. Maksudnya kita contohnya FFL, kita kekal dengan masa lalu. Kita main dengan perasaan-perasaan yang kita tinggalkan pada masa lalu. Secara tidak langsung dia akan efek kita punya present. Dan secara tidak langsung dia akan efek kita punya future. Deep. So apa yang kita kena buat dah cukup. Okay. So apa yang kita dapat ialah daripada masa silam kita belajar, kita perbaikan the present, and then we will get the reward in the future. Baru setak sekarang. Okay, so ada bagi? Ada apa lagi? Tak ada. Tak ada korang tak ada kata-kata hari ni. Jadi So kita boleh aplikasikan kod ni. Kita boleh share kat bapak kita kan. Beradik, jiran tetangga. Mak kita kata kan? Mak kata cakap lagi dia pun kau apa ni? Masa kena limas 10 kali. tak, Cik, kita dah berulas. Tak beritahu pun bahasa apa ni. Betul. Benar tak, Cik? Ini bahasa
Tagalog. Bahasa Filipina. Sedap tak? Sedap. Sebab Amir masih ada experience Filipina kalau Tak tahu macam dia orang faham, tapi best lah. Okay, so itu saja untuk segmen Words for the Heart episode 11. Jadi kami beransur dulu ke segmen seterusnya bersama kami lagi. Tak ada yang lain, kami je. Okay. See you when I see you. Dadah. Bye. Kita dah dua kali. Segmen 3, Ravenous Safe Space, your trusted Kerhat listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada segmen Ravenous Safe Space, your trusted Kerhat listener. Jadi hari ni special sikit sebab ada muka-muka yang korang tak pernah nampak. Ada Aslam, Afif Saini dan juga Amir Farhan. Macam biasa kita orang nak baca curhat-curhat korang semua, tapi hari ni daripada form 4 tu nak curhat-curhat. So kita teruskan. Siapa yang nak baca dulu? Aslam, baca dulu. Ya, start dari aku lah. Daripada Muhyiddin Pak J. Bulan Ramadan yang indah ini, kita akan sedekah. Tolonglah belajar aku. Tak. Nulis, nampak tak apa nulis? Aku tak faham. Mungkin kita start. Mungkin dia tulis dan orang rasa boleh. Ya, untuk episode ni insyaAllah kami akan tolong lebih baik, insyaAllah. Nanti aku belajar sebab aku dah terpaksa cakap tadi. Nak air kantin Roger. Tak, jadi orang dia berapa? Aku ni kan, aku dapat, saya anggap Ucup dah macam sebahagian dari keluarga saya. Tolonglah, jangan pergi dari hidupku Ucup. Kalau dia macam ni, Siapa yang kisah Z? Okay. Takkan lisensi. Tahu dah lisensi. Apa dia tu? Ya. Baru dapat kau cek dengan Ucup tadi. Jadi saya rasa dia memang sayangkan Ucup lah. Sebab Ucup kan dia kadang-kadang gila-gila kan. Gila tapi dia still entertainkan orang. Siapa kat sini sayang Ucup? Katakan kan? Okay, teruskan. Okay. Aku Macam dia. Umar Ridwan dah tak rindu aku lepas tukar kelas. Confirm yesterday. Confirm yesterday. Memang boleh juga. Saya juga dengan mereka. Tapi Umar Ridwan sekarang memang dah profile sikit. Umar Ridwan dalam fasa-fasa nak berubah. Jadi Tak ada nak ceri-ceri semua dia dah macam dah faham lah. Kalau ada pun rendah sikit lah. Tak setuju dulu. Ke makin normal lah. Aceh dah Daripada pengerusi SPBT 2026. Awak ke? Mungkin saya kita tengok tahun depan. Jagalah muka elok. Susah ke jadi orang yang bersyukur. Saya rasa diri memang Gimana jadi ya? tak puas hati lah dengan sebab ada orang yang tak babi dalam buku 3 buku. Ya sebab kalau tengok kat semua tempat pun memang banyak buku-buku yang dah terbagai kan, tercover kan. Kalau nak saya tengok kat depan tandas perempuan pun ada kan. Ada perempuan kan? Tandas. Tak betul. Tapi betul juga. Tak, dia tahu ilmu tu ini darjat dia. Tapi dia orang baca kat tandas. tandas pun kena guna ilmu. Saya betul apa yang dia cakap ni. Kalau tak tulis saya tahu ni tulis saya sekarang. Saya sebagai bekas SPBT pun penting juga tengok buku-buku orang ni. Jalan salah. Okay, kita mudahkan urusan orang, tolong orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Silakan. Macam stimulus kan. Memang, ini memang stimulus pack sebenarnya. Tapi betul lah. Kalau kita feel betul-betul stimulus ni memang banyak lah. Belum kita kerja seorang. Ini seseorang. Kita kalau kita tolong orang memang Allah akan balas dengan kebaikan. Itu basic lah. Contoh. Kita belajar buku sendiri. Kita belajar buku sendiri. Orang sekarang macam Polis belajar ke balik. Elok dulu. Polis tak tahu apa kita cakap. Nanti dia dengar dia tak boleh. Yang penting kita sayang polis. We love you Budi. Syarat-syarat tu ni dia. Okay. Pray for police. So disebabkan disebabkan masa kan. Suka masih. Tak ada yang baca banyak-banyak. Banyak-banyak ni ya. Kita orang tahu hari ni kita orang berlima ni sangat best. Daripada semalam
episod 10. Tapi tak apa. Lepas ni kita orang akan lagi banyak handle kan je. Lagi banyak orang tunggu je. Orang tunggu je. Kalau boleh mungkin kita orang lagi episod. Tengok dekat thumbnail kita orang lah yang membanyakkan view. Semalam episod 10 dia kata kita bosan. Tak apa kita sampai. Siapa cakap pasal tu? Tak tahu dah, tak apalah. Tak apalah. So kita cakap kan diorang pernah cakap ini pun memang Haji, outro je. Ya, outro. So 5 minit lah. see you when I see you. Dah. Bye. Okay guys, Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Teruskan mendengar Radio Spinta yang dibawakan